Hai semua, apa khabar? Selamat datang ke perkongsian geografi kita. Hari ini, kita nak jadi detektif, nak siasat satu topik yang best gila, iaitu tentang pertempatan di Malaysia. Jom kita mula. Pernah tak awak terfikir, kenapa kalau kita pergi bandar macam KL tu, rumah semua rapat-rapat, macam tak ada ruang langsung. Tapi, bila balik kampung, rumah jiran sebelah punyalah jauh. Inilah misteri yang kita nak selesaikan hari ini. Cuba tengok dua gambar ni. Sebelah kiri, bandar yang sibuk, padat. Sebelah kanan, kampung yang aman, damai, lapang je rasa. Lain betul kan? Jom kita gali lebih dalam lagi, kenapa boleh jadi macam ni? Okey, objektif kita untuk hari ni simple je. Lepas habis je perkongsian ni, awak semua mesti boleh kenal pasti apa jenis dan macam mana pula pola pertempatan yang ada kat negara kita, Malaysia. Senang je ni. Jom kita masuk gear 1. Bahagian pertama, jenis pertempatan. Secara asasnya kat Malaysia ni ada dua jenis je yang utama. Satu, pertempatan bandar dan satu lagi, pertempatan luar bandar. Jadi, apa beza utama dia? Senang je. Kalau kat bandar, penduduknya ramai, lebih 10,000 orang. Rumah pun moden-moden dan orang kerja dalam industri atau perniagaan. Sebaliknya pula, kat luar bandar, penduduknya kurang dan kerja utama mereka lebih kepada pertanian. Perbezaan inilah yang buatkan suasana dan rupa bentuk dua tempat ni sangat berbeza. Faham kan? Baik, nampaknya semua dah mula faham. Apa kata kita uji sikit pemahaman awak semua dengan satu soalan cepu mas? Dah sedia? Okey, tengok gambar ni betul-betul. Awak rasa ini kawasan pertempatan bandar atau luar bandar? Saya bagi masa 3 saat dari sekarang. 3, 2, 1. Jawapannya ialah pertempatan bandar. Yes! Siapa jawab betul? Syabas! Tengok tu, rumah-rumahnya moden, tersusun cantik dan banyak kemudahan sekeliling. Memang ciri-ciri bandar. Hebatlah awak semua. Jom kita ke bahagian kedua. Selain jenis, cara rumah disusun pun ada corak dia tau. Inilah yang kita panggil pola pertempatan. Jom kita tengok 3 pola yang paling utama. Pola yang pertama sekali ialah pola berkelompok. Kata kunci dia senang je, rapat dan terancang. Maksudnya, rumah-rumah dibina dekat-dekat antara satu sama lain. Kenapa? Sebab senang nak bagi kemudahan macam jalan raya, elektrik dan air. Lebih cekap. Tengok contoh ni. Nampak tak macam mana rumah-rumah tu dikumpulkan sekali dengan teratur? Ini memang biasa kita nampak kat taman-taman perumahan ataupun kawasan rancangan tanah macam Felda. Okey, pola yang kedua pula ialah pola berselera. Yang ni betul-betul terbalik daripada yang tadi. Kata kunci dia, berjauhan dan bertaburan. Maksudnya, rumah dibina jauh-jauh antara satu sama lain, macam tak ikut corak pun. Macam dalam gambar ni lah, nampak kan? Rumah tu satu kat sana, satu kat sini. Selalunya sebab setiap rumah tu dibina dekat dengan kebun atau sawah padi milik keluarga tu sendiri. Sebab itulah nampak berselerak. Dan yang terakhir, kita ada pola berjajar. Nama glamour dia, pertempatan linear. Yang ni lagi senang nak faham. Maksudnya, rumah atau bangunan tu dibina dalam satu barisan lurus atau satu deretan. Macam orang berbaris. Ilustrasi ni tunjuk dengan jelas. Cuba tengok, rumah-rumah tu dia ikut je garisan jalan raya atau tepi sungai tu. Kenapa agaknya? Sebab senang nak bergerak, senang nak guna jalan atau sungai itu untuk pengangkutan. Okey, masa untuk pusingan kedua uji minda. Kali ni pasal pola pula. Saya yakin awak semua boleh jawab punya. Dah ready? Soalannya, kalau rumah tu dibina sebaris di sepanjang jalan raya, ia termasuk dalam pola apa? Adakah A, berkelompok, B, berselerak ataupun C, berjajar? Fikir baik-baik. Dan jawapan yang betul ialah C, berjajar. Betul, tahniah. Memang power lah awak semua. Ingat, kalau nampak macam berbaris je, itu mesti pola berjajar. Wah, cepat betul masa berlalu. Kita dah sampai pun ke penghujung. Sebelum kita habis, jom kita buat rumusan pantas, imbas balik apa yang kita dah belajar hari ni. Jadi ingat dua benda penting ni je. Pertama, jenis pertempatan. Ada bandar dan ada luar bandar. Kedua, pola pertempatan. Ada berkelompok yang rapat-rapat, berselerak yang jauh-jauh dan berjajar yang macam berbaris. Kan senang je nak ingat. Sekarang giliran awak pula. Saya ada satu misi untuk awak. Lepas ni, cuba jadi ahli geografi sekejap. Tengok kawasan sekeliling rumah awak tu. Kawasan tu jenis bandar ke luar bandar? Dan pola ia pula macam mana? Cuba bincang dengan kawan-kawan. Mesti seronok.
Syabas semua sebab bagi tumpuan yang padu hari ini. Awak memang hebat. Semoga apa yang kita belajar ni bermanfaat ya. Teruskan belajar, teruskan meneroka. Kita jumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang. Bye-bye.